Bayangkan kau buka tingkap, tapi yang masuk bukan angin segar, tapi asap, bau busuk dan bunyi hon tak berhenti. Itulah realiti harian di sesetengah negara paling kotor di dunia. Jom tengok negara mana paling teruk sekali. Nombor 5, Nigeria. Di bandar macam Lagos, sampah bersepah, udara tepu dengan asap kenderaan. Ramai orang masih tak ada akses ke tandas bersih pun. Nombor 4, Bangladesh. Negara dengan pencemaran udara antara paling teruk. Dhaka selalu ada udara berdebu dan sungai jadi tempat buang sisa kilang. Gila kan? Nombor 3, Haiti pula. Lepas gempa bumi 2010, sistem sanitasi terus merudum. Sampah sukar dilupuskan, air bersih pun susah nak jumpa. Nombor 2, India. Kita tak boleh abaikan. Delhi antara bandar paling tercemar di dunia. Sungai Ganges yang dianggap suci pun penuh dengan sisa buangan. Ironi betul. Dan tempat pertama, Chad. Negara dengan kualiti udara paling buruk. Hampir tiada sistem pelupusan sisa moden. Hidup dalam debu, minum air yang kita sendiri tak sanggup pegang. Dunia ni kita punya dan kita kena jaga. Kalau tak, jangan terkejut satu hari nanti negara kita pula masuk carta ni.